Alright guys, kita deliver X50 Premium original carpet. Carpet terapur dah ada, semua settle. Ya, kejap, kita try call customer dulu. Assalamualaikum bang. Macam mana bang? Sihat? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Nak tunggu abang ke macam mana? Dia bagi tanda ya? Tunggu dia kejap. Boleh duduk tak? Saya bawa air ya. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Kita start dulu. Okay. Bang, minta izin bang rakam bang Boleh. Okay, abang owner Owner minta check nama, nombor IC betul tak betul? Okay, so yang ni original grant lah. Kalau untuk abang kereta abang ni X50 Premium 1.5 TD 1499 lah, 1500cc lah. Register date abang 30 hari bulan 7 2026, awal akhir bulan kita register. Ni original grant abang. Kalau hilang abang kena bayar RM30 kat JPJ. Satu kopi saya bagi, satu kopi saya ada simpan untuk next year renewal insurance. Nanti saya akan bagi quotation kat abang, 3 pilihan insurans apa yang nak. So abang boleh tengok apa package dia. Kalau ngam boleh terus ambil. Nanti kita akan remind lah untuk insurans. Alright. Untuk servis abang boleh guna servis voucher kita orang. Kita orang ada Proton dekat Kampung Melayu Subang, dekat IDCC yang paling terdekat dengan Damansara untuk abang buat servis lah. Nak buat Proton luar pun boleh, tapi voucher ni tak boleh pakai lah. Satu voucher RM30, kita bagi 5 voucher. Setiap kali datang servis dia tolak RM30. Alright. Validity date dia 2030. Lama lagi. Boleh lagi, tak ada masalah. Alright. So bagi sini abang clear bang. Okay. Alright. So untuk abang punya jadual servis, minta abang buka Google boleh? Sebab sekarang ni semua digital. Dia dah tak bagi lah, buku-buku semua dia dah tak bagi. Nak print out pun digital. Abang buka Google, search www.abangproton.com. Alright, so yang ni page saya. Kat atas 3 tu abang boleh tekan. Lepas tu boleh tekan bahagian after sale. Alright. So kereta abang X50 lah. Cuba abang cari X50. Okay. So abang tekan warranty book, warranty and service book. Biasa abang beli kereta, buku ni abang dapat tebal-tebal. Sekarang dah tak ada, semua kat sini je. Nanti esok lusa kalau nak chop pun dia tak ada chop dah. Dia just set dekat sistem. Cuba abang scroll sikit. Lagi jauh lagi. Lagi. Yang pertama ni. Cuba abang tengok, abang zoom. Okey, nampak servis pertama 1000 km bang Servis pertama 1000 km ataupun 1 bulan yang mana datang dulu, dia still akan tukar minyak enjin, dia akan tukar oil filter. The second service 10,000 km or 6 month, ataupun every 10,000 km or 6 month. Yang pertama je lain. Yang selain daripada yang pertama tu semua 10,000 ataupun 6 bulan. Tapi untuk yang pertama ni kalau dah lonjak sampai 1,200 pun boleh lagi. Tapi jangan sampai 1,500. Apa-apa berlaku, tiba-tiba ada temperature naik ke, any problem, abang boleh towing, hantar dekat Proton yang terdekat. Proton punya towing number abang search je, Proton towing number. Satu nombor je dia keluar dekat Google. So nanti dia memang satu Malaysia. Dia memang satu Malaysia. So dia akan hantar dekat Proton yang terdekat. Contohlah abang punya kereta tu breakdown dekat KL, ataupun kita ambil lah breakdown dekat Ipoh. Dia akan hantar dekat Proton Ipoh. Tapi kalau abang request nak hantar sini ataupun nak hantar dekat dengan rumah abang, abang kena call insurance pula time tu. Kalau nak yang Proton terdekat, abang boleh call nombor Proton tu. Saya cakap Proton towing number, abang search je yang tu, terus keluar. Alright. Kalau abang kata abang nak jauh, abang call insurance terus. Dia kurang dia satu bang, body kit tak dia. Okay je bang, kita tengok kereta, saya explain sikit untuk abang faham, kita bawa balik. So kereta semua dah siap. Jadi kalau unlock abang akan nampak lah dia punya lampu. Logo. Malam. So side mirror nak adjustment kat sini bang left and right, tapi adjust ni macam controller lah. Alright. Kalau jalan sempit abang naik atas, flip. Alright, tapi kalau lock pun dia akan automatic flip. Abang punya tank minyak belah mana bang? Cuba abang tengok ni bang. Dia tunjuk belah kiri maksudnya belah situ lah. Kalau nak buka tank minyak abang tekan Make sure keadaan kereta dalam unlock, abang tekan dekat tank minyak tu. Dia akan terbuka. Dia tak ada button-button kat sini untuk tekan. Terus dekat sana
Terus kat situ je. Tekan je. Dia akan ikut pada pintu. Kalau pintu lock, situ lock. Kalau pintu unlock, Situ unlock. Alright. Signal semua belah kiri bang Signal semua belah kiri, wiper pun belah kiri. Wiper belah mana yang ni bang? Abang kena pusing Sekarang ni abang jangan pusing ya betul. Untuk gear abang tahu bang? ni Ya betul. Abang tekan brake. Abang tolak naik atas. Sampai habis dia akan masuk reverse. Tolak sampai bawah. Dia akan masuk D. Cuba tekan button. Dia akan masuk P. Kalau abang pakai seat belt, yang ni handbrake tau bang. Ini electronic handbrake belah sini. Kalau abang pakai seat belt, masuk gear D, tekan minyak aje. Handbrake turun sendiri. Kalau pakai seat belt. Kalau tak pakai seat belt, abang kena tekan button ni. manual lah. Okey, cuba abang tekan brake. Dengar tak bunyi dia? Dengar. So maksudnya yang tarik tu handbrake naik lah. Yang turun tu handbrake turun lah. Ni handbrake naik, ni tolak turun. Turun, ya betul. Dia ikut sama macam yang kita pakai macam biasa. Alright. Abang punya seat dia pakai 6 step. Seat dia depan, belakang, atas, bawah, sandar, 6 step. Semua dalam ni. Tapi belah situ semua dia pakai manual. Sini je dia pakai auto. So bahagian sini abang clear abang dulu. Alright. Saya pergi belah situ boleh? Boleh. Dia slow. Alright. So lampu kita boleh ikut pada pintu. Kalau tekan button ni dia akan ikut pintu lah. Kejap lagi lampu dia akan terpadam sendiri. Sebab lampu dia akan on lama. Lepas 5 ke 10 minit dia akan auto cut. Alright. So nak buka aircon senang je bang. Abang buka kat sini je. Ataupun abang touch kat sini je. Alright. Kipas dia sampai nombor 8. Cooling dia sampai 17. Android Auto, Apple CarPlay, dua-dua ni dah ada. Wireless, tak perlu cocok wayar. Semua A to Z connection, yang first time connection, semuanya dekat setting. Bahagian Bluetooth, kejap lagi saya akan pergi. Tapi yang ni semua tak boleh tekan sekarang ni. Sebab apa? Sebab tak connect lagi. Kalau nak direct connect tanpa connect Bluetooth, abang cocok wayar dekat bawah ni, abang masuk je. Nanti ditanya nak connect Apple CarPlay tak? Kalau tak nak connect Bluetooth lah. Tapi kalau nak wireless, abang wajib connect Bluetooth. Okay. 360 camera macam biasa. Abang boleh tengok dia punya surveillance camera, kiri kanan depan, kiri kanan belakang. Alright, dekat dalam ni mungkin nampak kurang sikit, tapi dekat luar is more dia akan nampak lagi proper lah. Sebab apa? Sebab kat luar baru ada kereta, baru kita boleh nampak dia punya ni. Alright, App Store ni macam Play Store lah. Kalau ada apa-apa application baru semua dia akan keluar dekat sini. Vehicle control ada beberapa option. Auto close window when locking. Contohlah cermin ni buka kan, kita lock je pintu, cermin semua naik terus. So ada cermin yang tak tutup, tak nampak, kita lock button tak perlu risau, memang dia akan naik terus. Janji yang ni open. Nearby auto Nearby auto unlock, walk away auto lock. Abang dekat dengan kereta dia akan unlock. Jauh dengan kereta dia akan lock sendiri. Tak perlu nak unlock ataupun tak perlu keyless. Dia automatic. Kunci jauh sikit je dia lock terus. Kunci dekat, dah betul-betul dekat dengan abang punya pintu, dia akan unlock terus. Alright. Yang ni saya offkan dulu. Yang lain untuk driving untuk dia punya mood lah. Abang boleh pilih mood. Semua dah ada dekat shortcut. Hill distance control. Kalau abang turun bukit, Cameron ke genting ke, biasa kita tekan brake kan. Ini abang bawa lah 60 ataupun 50 average speed yang biasa abang bawa. Abang tekan button ni, hill distance control. Ada dekat mana? Ada dekat shortcut. So bila abang dah tekan, dia akan bawa 40 je, 50 je turun bukit. Bila kereta depan brake, kereta ni akan brake. Oh, dia macam adaptif tu lah. Adaptif, sama dengan benda ni. Tapi yang ni untuk turun bukit. Turun bukit dia akan guna ABS untuk braking. So dia dah mudahkan kerja abang banyak lah untuk kereta ni. ADAS. Yang ni adalah safety paling mahal. Sebabkan safety ni lah jadi kereta ni mahal. Autonomous braking system. Bila kereta depan emergency brake, kereta abang ni, abang tak sempat nak brake, dia akan tolong brake kan. Automatic, tanpa bagi tahu. Tapi there will be in emergency situation sahaja. Kalau abang sendiri try tak boleh. Contohlah ada hari abang nak laju, abang nak cocok-cocok kereta, nak laju, abang kena off benda ni. Kalau tak, takut dia emergency brake. So sistem dia untuk safety lah. Yang ni dia akan tunjuk kat abang untuk abang jaga jarak lah. Front collision warning ni. Alright. Lane keep assist, ada yang suka, ada yang tak suka. Yang ni warning only, setakat bunyi je kalau terkeluar lane. Departure prevention ni dia rasa macam tayar abang gelong bila dia lawan kan. Dia tak lawan, dia just dia terkena light, dia akan stop dekat dalam lane tapi rasa macam tayar gelong. Tapi centering control ni pula,
terkena je lane, dia akan bawa balik tengah. Tapi dia akan tengoklah sizing lane tu banyak mana, nanti dia akan duduk tengah je. Alright, ini feedback. Feedback bunyi je ke, vibrate ke, bunyi dan vibrate. Saya letak warning only dengan sound dulu. Abang try pakai dulu, nanti baru abang try satu-satu. Alright. Rear radar ni semua saya on kan. Saya nak saya conclusionkan abang untuk rear radar ni, kalau in case ada kereta belakang cocok, blind spot abang akan menyala. Alright. Kalau in case abang tengah reverse, ada kereta laju, blind spot abang akan menyala. Sebab kamera dia kecil, sensor dia lagi besar. Abang tengok ni, sensor dia besar mana. Tapi kamera dia kecil je. So dia akan bagi blind spot. Abang tengah main telefon, dah matikan kereta, tengah main telefon, tak buka pintu lagi, ada kereta yang lalu, blind spot abang akan menyala sampai abang buka pintu. Abang buka pintu, sistem dia akan mati terus. Pintu driver paling penting, dia akan matikan sistem, dia akan onkan sistem. Semua dekat pintu driver. Alright. Another one is intelligent reminder. Yang ni normal reminder lah. Atas jalan kalau nampak construction ke apa ke, dekat meter dia akan tunjuk terus. Kalau kat atas jalan dia tunjuk 110 km, yang signboard tu dia terus tunjuk kat meter 110 km. Connectivity, wifi, bluetooth, personal hotspot. Biasanya tiga-tiga ni kita akan pakai. Yang saya cakap tadi tu, nak connect Apple CarPlay first time connection, semua dalam bluetooth. Alright, jom kita pergi bonnet. Power tailgate dah ada. So kalau abang nak adjust tinggi, abang boleh adjust manually. Abang bawa turun. Contohlah abang nak adjust bawah sikit ni je, tekan lama-lama, maksudnya dia dah set. Kalau dia naik balik pun, dia akan ikut ketinggian yang ni saja. Alright. Original carpet kita dah bagi, sekali dengan payung kita dah bagi, triangle dah ada. Yang ni original suspension. Yang ni dah siap sekali dengan power tailgate kan. Original dia yang soft opening tu, dia bagi sekali. So kalau benda ni rosak dalam 4-5 tahun ke apa kan, bolehlah tukar dulu yang ni, daripada nak beli benda ni 1000 lebih. Alright. Barang-barang lain kita bagi sekali untuk abang. 10 merchandise Proton. Kita ada phone holder magnetic, kita ada wipe tissue, kita ada kad tersinggung, kita ada memory card, kad tersinggung pun ada, kabel ada, semua dah ada. Auto flip kan? Ya, betul. Tekan lock button 2 kali, tekan button bawah ni lama-lama, kereta ni akan start. Bagusnya dia buka aircon sekali dalam. Dah siap. Aircon dah siap buka, kereta dah siap start. 10 minit pertama tak perlu risau. Dia akan start, dia akan panaskan enjin, sejukkan dalam. Lepas 10 minit, owner tak masuk, dia mati terus. Dia mati terus. Bila dah mati terus, kita masuk dalam, manual start balik. Tapi dalam lingkungan 10 minit ni, kereta tengah start, macam mana nak gerak? Abang ambil kunci, letak dalam poket, abang buka pintu sekali, abang masuk dalam, pakai seat belt, masuk gear terus jalan. Jangan keluar lagi sekali. Kalau kita buka pintu kali kedua, dia akan stop terus. Itulah caranya. Kalau nak matikan macam mana bang? Okeylah, tak jadi keluar, abang tekan button bawah ni lama-lama. Alright. So dia akan mati. Untuk buka semua cermin, kalau terlampau bahang, abang tekan unlock button ni lama-lama. Unlock sekali, tekan lama-lama, dia akan buka semua cermin. Bila dah buka semua cermin, bahang semua keluar. Bila yang tadi saya cakap auto close after locking abang tekan lock button sekali, semua cermin dinaik balik. Alhamdulillah. Okey bang, terima kasih sangat-sangat. Baik. Kalau ada kurang daripada saya saya minta maaf bang. InsyaAllah saya cuba yang terbaik. Ada kawan-kawan jangan lupa Roger. Ada apa-apa masalah bang, Roger bang. Terima kasih. Alright, sama-sama. Terima kasih. Okay, alright. Assalamualaikum. Mantap. Alright, kita dah habis deliver. Terima kasih sangat-sangat. Jumpa lagi di video yang akan datang.